Biar betik, ada cicak yang berbisa macam ular. Ini ialah gila monster. Nama saintifik dia Heloderma suspectum. Cicak ni hanya ditemui di kawasan berbatu di Tenggara Amerika Syarikat dan utara Mexico. Gila monster ada kulit penuh sisik kasar berbonjol. Sekali tengok macam manik pun ada. Kulit dia kala hitam dengan corak oranye terang yang unik. Kebiasaannya, gila monster gali lubang untuk bersembunyi atau cari makan. Gila monster ni berbisa. Cumanya dia tak adalah taring macam ular. Yang ada cuma gigi-gigi kecil tertanam dalam gusi. Bisa dia bercampur dengan air liur, meresap masuk dalam luka bila dia gigit. Yesterday, I took the worst animal bite I've ever received, the Gila monster. Bisa dia tak bawa maut tapi sakit nak haram. Rasa macam terbakar dekat kawasan gigitan. Kena pula cicak ni jenis tokak tak lepas-lepas. Memang gila betul gila monster ni. Tapi peluang nak kena tokak tu rendah sajalah. Sebab cicak ni jenis gerak perlahan dan malas. Tak buat terbiang pergi dekat dia memang tak kena.